Hello. Hai cik puan semua. Kat sini siapa peminat bawang goreng? Macam saya, hantu bawang goreng. Jom kita tengok proses saya. Macam mana saya proses bawang goreng. Okey, yang pertama korang tengok tu, bawang dah dikopek, dicuci, ditapis macam ni. Lepas tu kita masukkan dalam mesin hiris dia. Tengok tu. Keluar dia memang cantik. Nampak je senang kan nak iris ni. Tapi korang kena ambil yang tebal-tebal tu balik. Kena kumpulkan. Pastikan semuanya cantik. Halus macam ni. Okey, pastikan minyak panas. Betul-betul panas. Okey, pastikan betul-betul panas. Kata orang macam bahang dia dah rasa tu. Jom kita letak. Wow. InsyaAllah menjadi. Pastikan bila dah masuk macam tu, korang kena kacau saja. Tapi tak payahlah keras-keras, macam lembut-lembut je. Biasa kata masak dia. Nanti kalau korang biar saja, tepi-tepi dia tu tak masak. Alright, lepas tu korang bawang goreng ni kita makan dengan sup tulang. Boleh daun sup jangan lupa. Barulah mantap. Sedap. Barulah terliur kan. Lepas tu korang nak makan mihun sup pun boleh. Pastikan bawang goreng wajib. Bukan sikit. Letak lebih lagi. Sambal kicap jangan lupa. Ini yang kata orang buatkan lagi menyelerakan macam tu. Sup ikan pula kita boleh letak bawang goreng macam ni. Lagi manis, kuah dia tu lagi sedap berlemak. Jadi yang nak cuba jangan lupa tekan je WhatsApp dekat bawah tu, logo WhatsApp tu. Kau cuba, jangan tak cuba.